Adoi, penunding teknologi maklumat pun kena. Okey, jadi aku kongsikan perihal kripto yang aku sendiri pakai. Yang pertama, Hatta. Yang korang boleh buat deposit menggunakan bank tempatan. Hatta boleh switch sama ada untuk Malaysia ataupun global. Kalau global ni lebih kepada kripto global lah. Kalau Malaysia dia ada Terhad. Yang kedua, menggunakan kaedah cold wallet, SafePal dan juga Ledger. Untuk yang warna hitam interface ni, korang kena gunakan SafePal device yang warna hitam tu. Okey, yang ini pula perlu menggunakan device yang warna gold. Kalau korang tengok, ada macam-macam kripto, lepas tu ada stok juga, lepas tu ada earn lah, atau macam dividen simpanan lah. Korang pilih lah mana yang korang nak. Tapi mesti ada device. Okey, bantu subscribe, like and share.